أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hadirin sekalian, dalam kita berdiam diri dan tidak bercakap-cakap ketika khatib sedang baca khutbah, kerana hal demikian akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmul jum'ati awsit wal imam yakhutubu faqad laghaut." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. La ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an atamma alaina siyamana wa ballaghna qitab syahrina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam. Hadirin jemaah yang berbahagia dan dirahmati Allah sekalian, pertama kalinya saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan yang hadir, agar marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua akan tergolong dalam golongan di kalangan hamba yang bertakwa dan yang beramal saleh. Dan mudah-mudahan kita semua akan diletakkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin jemaat yang dalam keadaan berpuasa, sungguh kita merasakan Ramadan makin hari makin singkat, dan ia akan pergi meninggalkan kita. Kita rasakan seperti mana baru sahaja masuk pada bulan Ramadan ataupun berada di awal Ramadan,
sedangkan kita setelah pun menghampiri ke penghujungnya. Dan amatlah beruntung bagi kita yang telah menghidupkan pada bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, kerana Ramadan itu hanyalah sebulan dan bukanlah 12 bulan. Dan kita telah menghampiri untuk mengucapkan selamat tinggal ataupun selamat jalan kepada Ramadan dan juga Jumaat yang terakhir dalam bulan yang mulia ini. Dan ia akan berlalu pergi, yang hanya kita yang tersisa pada umur yang berbaki ini dalam beberapa hari ini sahaja untuk kita meneruskan saki-baki yang ada. Dan adakah tarbiyah Ramadan kita pada kali ini telah menjadi ataupun menyebabkan kita menjadi orang yang baik, ataupun sebaliknya kita masih lagi berada di pada peringkat yang sama? Dan sudah pasti mimbar ingin mengajak kepada tuan-tuan dan seluruh anak qaryah, marilah sama-sama kita kembali bermuhasabah diri. Kita melihat kepada tingkah laku kita, keberadaan kita ketika mana berada di dalam bulan Ramadan, yang kita telah meletakkan secara besarnya, secara totalnya, kita meletakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan sifat yang telah kita letakkan pada bulan Ramadan ini merupakan satu sifat dan juga sikap kita yang sebenarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dengan segala tingkah laku kita yang baik, sifat yang baik itu, itulah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka sudah pasti merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala ini di akhirnya untuk memberikan ataupun melatih kita supaya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jemaah yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, ketakwaan adalah satu perkara yang perlu kita pupuk, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dan seharusnya kita terus kekal beristiqamah walaupun setelah berlalunya Ramadan. Alangkah bahagianya kita tuan-tuan, nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita pada bulan ini, yang telah memudahkan pelaksanaan segala amalan kebaikan maupun kebajikan. Dan kita meletakkan ibadah itu juga sebagai satu keutamaan. Mana tidaknya tuan-tuan, kalau sebelum ini kita mungkin tidak mempunyai beberapa masa kerana terlalu sibuk dengan hal dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada bulan Ramadan itu kita dapat meramaikan masjid kita di surau-surau dan di tempat-tempat yang baik. Tidak lain dan tidak bukan kerana kita mengagungkan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Dan kita juga telah melakukan dengan amalan berpuasanya kita, dan juga dengan lebih utamanya selalu kita sebut, iaitu solat tarawih. Dan kita telah melakukan secara konsisten pada setiap malam, sehinggalah insya-Allah pada yang terakhir yang akan beberapa hari lagi. Dan ia juga tuan-tuan disusuli pula dengan kita berzikir, kita membaca Al-Quran bertadarus, kita bersedekah, mahupun juga kita melakukan ataupun menghidupkan 10 malam yang terakhir, iaitu Qiyamul Lail, untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan sudah pasti tuan-tuan, Ramadan sedang mengajar kita bagaimana untuk kita melaksanakan perintah yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini juga tuan-tuan mengajar kita untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meyakini dengan apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah satu perkara yang di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang harus kita syukur dengan sebanyak-banyaknya. Kerana nikmat yang diperolehi ini hanyalah pada bulan Ramadan sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Firman Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Maksudnya, dan jika kamu ingin menghitung akan nikmat Allah yang Allah Ta'ala telah limpahkan kepada kamu, tidaklah kamu dapat untuk menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, cabaran pula buat kita pada ketika ini ataupun selepas ini, adakah kita mampu untuk kekal beristiqamah seperti mana amalan kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan? Maka tuan-tuan, saya mengajak kepada tuan-tuan agar marilah sama-sama kita cuba untuk mengekalkan istiqamah kita pada bulan Ramadan ini, untuk kita bawa kepada 11 bulan yang akan datang sebelum kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kepada kita kesedaran untuk kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada diri kita dan keluarga kita agar dapat mentaati untuk mengikuti dengan apa yang telah diajari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti ibadat ini dia akan menjadi sebagai satu asbab untuk kita melayakkan diri kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukanlah tuan-tuan dengan secara istiqamah walaupun sedikit, tetapi biarlah kita dapat menjalaninya dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita buat sikit-sikit, insya-Allah lama-lama kita akan jadi baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang berterusan walaupun ia dalam keadaan yang sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi pula berkata, hadis daripada ini menggalakkan kepada kita bahawa amalan yang berterusan dan bahawa sikitnya amalan itu yang berterusan lebih baik daripada amalan yang banyak. Tetapi ianya terputus kerana dengan berterusannya ataupun berpanjangannya amalan yang sedikit tersebut, maka akan berterusanlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan dalam keadaan ketaatan kita itu dengan zikir, muraqabah dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan apa yang kita lakukan itu walaupun sedikit dalam keadaan sia-sia. Sudah pasti Allah taala akan melipat gandakan amalan kita berbanding dengan amalan yang banyak tetapi terputus. Oleh itu tuan-tuan, dapatlah kita faham bahawa salah satu tanda daripada amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga ialah dalam keadaan kita berterusan melakukan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun setelah berakhirnya Ramadan. Maka istiqamah tuan-tuan, kerana kita tidak tahu bila ajal akan menjemput kita. Bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memanggil kita kembali pulang kepadanya. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, saya juga ingin berpesan kepada tuan-tuan sekalian yang hadir, apabila kita dah masuk Syawal nanti ataupun kita merayakan hari raya Aidilfitri, maka janganlah kita rosakkan amalan-amalan kita yang telah kita dapat pada bulan Ramadan. Maka janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelum ini yang membawa kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita melakukan perbuatan yang sebelum ini mungkin kita buat salah dan silapnya, seolah-olah kita tidak akan bertemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Maka beringatlah tuan-tuan, kerana umur kita hanyalah sementara. Dan jadikanlah kehidupan kita pada bulan Ramadan ini yang kita santuni, yang kita layannya seperti mana dengan tetamu pada bulan-bulan yang lain juga. Hiasilah Syawal ataupun raya tuan-tuan bersama dengan keluarga itu dengan buih-buih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah
Bulan Syawal Allah Ta'ala telah memberikan bulan yang dikatakan sebagai bulan kemenangan buat umat Islam. Setelah kita semua ini tuan-tuan berjuang dengan penat lelahnya, membaca Al-Qurannya, salat tarawihnya, tadarusnya, berqiyamul lailnya, Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada kita untuk kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maka usah biarkan Syawal yang kita jalani pada kita ini menjadikan nafsu kita itu lebih daripada segala-galanya dengan mengikut tunjuk hawa nafsu dan juga iblis. Maka mohonlah pandangan dan juga mohonlah pandangan ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat-ayat Allah yang berada di dalam Al-Quran dan juga yang apa yang ada di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan mengajarkan kepada kita satu doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ilhamkanlah kepada aku akan kecerdasan dan juga petunjuk, dan serta lindungilah diri aku daripada kejahatan nafsuku. Tuan-tuan, kita tidak lari daripada melakukan kesalahan, maka kita mohonlah bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengelakkan kita daripada terjerumus ke maksiat yang telah menyebabkan kita akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkanlah waktu-waktu kita daripada saat ini sehinggalah kita bertemu pada Syawal nanti dengan doa-doa yang baik, di antaranya lagi pada malam-malam yang 10 malam yang terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan juga saya mengajak kepada tuan-tuan, doalah juga untuk kita bertemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, kita boleh lihat juga tuan-tuan, janganlah pernah lupa tuan-tuan, dalam keadaan kita sedang berpuasa, sahabat-sahabat kita dan juga saudara-saudara kita yang berada nun jauh di sana itu masih lagi dibedil oleh Israel laknatullah. Maka marilah sama-sama kita ingat akan mereka. Sudah pasti tuan-tuan, mereka lebih layak untuk menyambut Aidilfitri yang lebih mulia ini, kerana mereka sedang berhadapan dengan musuh yang telah mengucar-kacirkan kehidupan mereka di sana. Mereka dengan rakusnya merobek tubuh-tubuh anak-anak saudara kita di sana. Dan wajib ke atas kita tuan-tuan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggerakkan kempen kita tuan-tuan dengan kesedaran kita kepada bagaimana rakusnya mereka yang menjadi musuh kepada Islam ini. Dan kita doakan tuan-tuan agar Palestin akan kembali aman seperti mana Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan untuk mereka, insya-Allah. Dan sudah pasti rasa pedih dan sangat memilukan tuan-tuan apabila kita berada dalam suasana, walaupun kita dalam persediaan menyambut hari raya, tetapi saudara seagama kita yang berada di sana, mereka mempersiapkan ataupun bersedia dengan menerima lontaran-lontaran peluru dan juga bom yang mengalir, dan juga merayakan kehidupan mereka itu hanyalah dengan bermandi darah. Musnahnya negara tersebut, sudah pasti kita harapkan saudara kita itu akan tetap tabah dan mempertahankan bumi Palestin ini. Begitu juga tuan-tuan, ketika mana kita berada di bumi kita ini, yaitu bumi Malaysia, maka saya mengajak kepada tuan-tuan, marilah sama-sama kita menjaga bumi kita ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita juga tidak terjadi kepada mereka yang berada di sana. Dan sudah pasti tuan-tuan, mereka juga telah membayar dengan harga yang tinggi, yang mahal. Mereka lah yang menjadi benteng kepada agama kita, menunjukkan bagaimana akidah mereka yang tetap tuan-tuan, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tuan-tuan, mungkin kita akan jadi seorang yang diusik sedikit, kita hanya mengikut telunjuk mereka. Tetapi ingatlah, kuatkanlah akidah kita tuan-tuan, kerana di penghujung dunia ini akidah manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri khutbah tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita mengambil iktibar dengan apa yang telah disampaikan oleh khatib tadi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi di kalangan hamba yang bertakwa.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم والصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دليا ترأمن مليا تنبو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.